kalau korang dapat tengok ni, ini adalah tangga untuk askar, abang-abang askar kita training. Diorang buat lah ni. Kita try naik. Bismillah. Oh, ini juga tangga. Jom, jom. Macam bebe juga. Okey, jalan. Bebe, tengok maklum awak macam awak dah. Sini bebe. Tanah, tolong. Okey. Fish ladies naik belah kanan. Aku naik belah kiri lah. Kita ambil gambar fish ladies. Pokok dua-dua pacak. Pokok tumbang baru nak. Setiga sudah lepas. Ya, telur nanai itu tu. Okey. Bukan. Tak jauh dah. Salah potong tu. Melompat saudara kita. Tak dah aku nak ambil. Aku nak suruh Pak Liah tengok. Orang tu ambil mana tu? Kat ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pukul 7.30. Aku dah siap nak pergi hiking hari ni. Hari ni kita hiking dekat-dekat sini je. Dekat-dekat bukit sini. So, aku dah siap rebus telur 4 biji. Yang ni telur ayam kampung 3 biji. Ni telur biasa 2 biji. Telur ayam kampung ni untuk suami aku. Aku tak minat sangat telur ayam kampung. So, aku makan yang telur ni. Biasa tidur lewat. Ambil ni Creatinine. And hari ni aku dengan suami akan buat loop naik, lepas tu turun, lepas tu naik semula and then turun. Sekali naik turun tu setengah jam. Okey, insya-Allah dalam 2 jam akan settle. Lepas tu kita boleh mengupi. Okey, let's go. Hai, kita dah sampai dekat tempat. Hari ni kita akan naik dekat bukit laluan biawak. So sebelum tu macam biasalah kita stretching dulu. Sebelum kita naik atas. Okey. Ni yang penting. Okay, ni laluan biawak. Ni kali ketiga aku naik sini. Pertama kita ikut orang, kedua pun kita follow kawan, and kali ketiga aku dengan suami je naik sini. InsyaAllah bila naik, ni tak boleh naik tadi kita ingat nak naik pukul 7 kan, tapi tak boleh pukul 7 gelap lagi. So kita naik sekarang pukul lagi 5 minit pukul 8. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Orang hari ni korang mungkin orang balik kampung. Laluan yang trek Bukit Biawak ni dia tak popular lagi di kalangan hikers di Muazzam ni, sebab laluan dia mencanak, dan bila kita turun tu dia agak curam. Okey,
Tapi kat sini biasa dia orang buat training untuk askar-askar lah. And then kalau kau nampak tu kat situ ada satu tangga training abang askar kita. Dia buat training situ. Dan biasanya kalau dia orang training, laluan ni dia akan tutup lah untuk para hikers. Okay, kita jom kita teruskan perjalanan kita, insyaAllah. Boleh panjat kan? Sekejap lah. Tengok ni, ini adalah tangga untuk abang askar kita training. Dia orang buat dah ni. Kita try naik. Bismillah. Oh. Ini juga kan. Jom. Lepas tu, kau nampak tak batu-batu tu? Batu tu tinggi Dan biasanya kalau kita ikut laluan ni, ada kali kita akan turun ikut track tu lah, ikut batu tu. Batu tu kalau biar baratau ke tak? Tapi tak boleh kot, sebab dia batu dia rapuh. Oh, tengok. Titian kehidupan. Okay, kita akan mendaki titian ni. Ini buatan daripada abang askar kita juga. Macam bebe juga. Okey, jalan. Bebe, tengok maklum awak macam awak dah. Sini bebe. Tak nak, tolong. Okay, trek ni korang jangan takut lah. Dia ada sahabat-sahabat kita telah tandakan dengan tali-tali. InsyaAllah takkan sesat. Terima kasih pada Abang Bob, terima kasih pada Badnan, Kak Lina, Muazzam Hikers, Muazzam Runners yang lama melicinkan jalan-jalan ni. Pergilah, jalan lah. Siapa yang nak datang kemah sini? Hati-hati kat sini, dia banyak daun kering, jadi track licin.
Ya, Banan tanya. Kiri ke kanan? Okey. Kalau korang sampai dekat simpang ni, korang tengok kiri pun ada penanda, kanan pun ada penanda. So, kalau pergi ke kiri pun boleh, ke kanan pun boleh, insya-Allah. Tapi kita ambil hari ni ke kanan. Jom. Sebab mengikut kata-kata Kak Rina. Hari tu. Ke kanan lah. Ya, jangan risaulah, memang ada tanda siapa-siapa yang naik sini. Apa dah itu? Kalau kita setakat kita Start daripada point ni sampai tu korang tengok terus mendaki. Tak ada apa? belanja. Tak ada belanja pun. Okey, kita akan terus sampailah ke puncak. Dia akan ada tempat untuk berehat je. 1-2 macam tu lah. Okey, kita teruskan perjalanan. Sekarang pukul 8.10 pagi. Jom. Sangat lazat ya. Kawan, jasa, panas. Kita gagah. Kasihan. Pinang. Jangan siapa nak train Kinabalu boleh kot sini. Terus pacak. Kat sini ada siling ah. Siling orang dah terjatuh ni. Bukan siling untuk ritual. Okeylah. Kita teruskan. Pacak lagi. Sampai ke puncak. Ni auto berpeluh guys. Kalau jalan penyengat ni biasanya santai-santai. Sini santai dah ni. Tapi tetap mengarang. Okay, kita pergi ke batu untuk kita berehat.
Okay, kalau korang tengok track dia, track ni entahlah, aku tak tahulah sesuai ke tak untuk beginner, tapi sangat sesuai untuk training ke Kinabalu. So, sini ada tempat rehat. Track dia boleh tahan juga kan. Termengah jugalah aku naik bukit ni. Buat tikar ke? Mengkuang ke apa? Entahlah. Mengkuang lah tu. Dia berduri. Kenapa tak ada orang ambil lah? Untuk siapa-siapa yang teringin nak naik sini, so bolehlah tahu keadaan jalan kat sini. So soalannya, di manakah jalan ini tembus bila di puncak sana? Geng geng, biarkan ia satu misteri. Kita rehat kejap guys. Kita punya cameraman dia dah hewai. Sini ada dua jalan kan? Naik sini Nampak pecah lagi ataupun naik sini. Kat sini ada tanda terus sana. So tu boleh naik kat situ ni kau nampak tak? dua-dua pacak dah. Naik mana-mana pun termengah kau. Okey. Fish ladies naik belah kanan. Aku naik belah kiri lah. Kita ambil gambar fish ladies. Apa pun dua-dua pacak. Lagi ini bukit, kita namakanlah bukit ni boleh tak? Bukit Penyesalan. Ha? Ataupun batu penyesalan ni. Yalah, siapa naik sini memang menyesal lah. Apalah aku tak nak ikut pinggir pelangi. Ayat dia. Mana simpang nak turun belum sampai. Kita akan jumpa simpang jalan turun dulu. Abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, kita dah termiss jalan nak turun. Sepatutnya ada satu simpang tadi. Ada simpang, satu turun ke Bukit Oren, satu turun jalan ternaik ni. Dah terlepas dah, kita nak sampai ke puncak dah. Nanti kawan tunjuk kat mana keluar dia. Yeay, kita dah sampai. Nampak tu jalan untuk ke puncak. Pada ke kanan ke Pencawang Telekom. So kita jalan ke kiri. So. Okey, nampak dah. Kalau
Sekarang pukul 8.32. Kita dah sampai di puncak. 2,5 jam lah pendakian. Ni laluan hutan yang biasa kita naik. Ni ke puncak. Okey. Kita sampai dah atas puncak. So lepas ni kita akan rehat sekejap. Kita makan telur sebiji. Dan then kita akan teruskan tu. Turun melalui turun kat pinggir pelangi. Terus naik pula. Okay. Welcome to Bukit Redan dengan ketinggian 700 lebih 200. Thank you Mak Azam Ranas. Oh, syok aku buat kipas. Oh. Tu tengok tu. Pemandangan hari ni tak ada awan kapet. Sebab tak hujan. Tak. Tak. Nampak? Function tu. Nikmat apa lagi yang nak didustakan lagi Hidup kita dalam korang? hutan macam ni lah. Nampak? Telur separuh masak tu. Uish. Wow. Siap sudu ya. Tengok. Aku buatkan dia telur separuh masak. Jadi tak? Apa? Jadi. Tengok. Telur ayam kampung lagi. Kalau kau naik gunung ke, bukit ke, ni kerongsang. Kerongsang. Damn! Kerongsang telur boleh buang Kulit je, tak ada kerongsang-kerongsong lah. Kulit telur je. Kulit telur saya cakap kerongsang. Alah, hai. Bahasa sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan korang. Bismillah. Aku makan telur masak. Ni bukan separuh masak, telur masak. Tapi bukan ayam kampung. Telur rebus. Ayam bandar. Oh, telur rebus. Asal bahasa aku hari ni ya? Pasal bahasa aku hari ni. Lain macam rasa. Tadi menurun. Menurun. Mencuram. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Awak tak kena kecang ke makan berdiri ni? Kicap pun lagi sedap kan. Tak apa, dalam hutan ni dia tak dapat duduk. Ada. Duduk. Buat ada kicap sedap lah. Kita kalau naik bukit, naik gunung jangan minum air banyak. Nanti mengah. Perjalanan kita masih jauh. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Tak apa, kita teruskan perjalanan. Untuk apa tahun depan? Tak apa, dengar pula aku nyanyi. Kita akan teruskan perjalanan kita. Yang ni menurun dia. Kita akan turun ke pinggir pelangi. Ini nanti kita turun. Lepas tu kita patah balik, naik balik. Kita akan turun ke sana pula. Okay, let's go. Aku kena belanja orang ni. Happy sebab apa happy? Biarlah rasa. Jangan cuma ni yang nak tahu. Yang tu biarlah saya tahu dia korang. Tapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita jangan pernah putus asa. Okay, ni santai korang. Kita menurun je. Biasa hikers, kalau hikers Mak Azam, dia ikut laluan ni lah. Laluan ni Runner. hikers. Hikers. Hikers Mak Azam dia akan ikut laluan ni lah.
Sekarang pukul 9 suku. Sepatutnya kita lagi berapa minit tak sampai 5 minit kot untuk terus turun ke bawah tu. Tapi sebabkan dah panas, kita sampai sini je untuk kita naik semula. Tu. Naik semula ke atas sampai ke puncak, kita turun pula nanti ikut laluan trek penyengat. Okey. Jom. Okey, kat sini kita tak berehat sebab tadi kita dah kat atas, kita dah berehat lama. So ni kita teruskan je lah perjalanan kita. Setengah-setengah. Okey, ni sampai. Jom. Kita teruskan. Pukul 9.45 kita dah sampai semula dekat puncak Bukit Lijan melalui jalan sana tadi. So kita nak rehat sekejap, minum air. Lepas tu kita akan teruskan, kita nak turun melalui jalan ni pula. Kita akan ikut jalan trek nanti nantikan. Laluan sini, laluan trek biawak masa naik. Dan ni laluan ke bawah lah, menara lah. So kita akan ikut laluan sini. Ni trek penyengat nama dia. Biasa kita naik, kali ni kita turun ikut jalan sini. Okay, jom, let's go. Biasanya kalau puasa kita akan hiking juga. Dah 2 tahun berturut-turut memang kita hiking bulan puasa. Biasa kita akan naik bersana. Tapi tahun lepas kita naik juga ikut sini. Beli tak ada beli untuk duduk. Wah. Why? Nampak trail ke ILP. Kita pun tak pernah ikut jalan ILP tu sebab dia orang kata, hiker semua orang kata jalan tu tak elok lah. So tak ada penanda arah. Takut sesat kan. Trail ke scan. So kita akan melalui trail ke scan tu untuk terus ke bawah. Jom. Macam berputih-putih. Bukan. Wah. Ni kalau hujan putih. Nak menuju ke trek mark untuk jalan untuk trek apa? Penyengat. Tu pokok besar tu. Jom. Kalau dah nampak trek mark tu menandakan dalam tak sampai 5 minit kita dah nak sampai kat bawah. Okay, ini adalah trek mark pokok besar dalam penyengat.
Okay, kita dah nak sampai di bawah. Okey, kita dah sampai ke bawah. Alhamdulillah, kita dah sampai kat bawah. Hari ni kita dah teroka 3 trek. Kita melalui trek Bukit Biawak, trek Biawak. Lepas tu kita turun terus ke trek Pinggir Pelangi. Kita naik semula. Sekarang kita turun trek Penyengat. Kita dah cover 3 trek untuk hari ni. Sekarang pukul 10.20. Kita naik pukul 7.45. 8. 7.8 lah. Masa kita untuk mengopi. Tapi besok ada lagi video. Korang tengok, stay tune. Kita ikut jalan mana pula dan turun jalan mana pula. Okay, kita tunggu esok. Bye. Okay, kita dah sampai dekat midpoint. Sekarang pukul 7.56. Kita nak tunggu seorang lagi geng kita. Tu dah sampai, dah panjang umur dia. Tu nampak. Tu. So, kita akan naik laluan trek Penyengat ni sampai ke Kan dia macam bom juga. Ni berat sikit. tak. Duduk kat sini korang banyak. Jangan buat. Oh. Nak sikit je. Bau kejap. Ya, hari ni kita bawa Tiger hari ni. Boleh jadi hiker semua deh. Tadi. Oh, tengok tu. Nasihat pada pakar, jaga makanan. Minum pagi. Pagi-pagi ambil madu kelulut hutan dengan kopi 29. Gus Al-Hindi ya. Okey. Nasihat pada sahabat kita untuk baiki salur pernafasan. Amalkanlah Gus Al-Hindi. Sebab non-stop kan di bukit tu. Okey dah sikit. Ha? Kejap. Oh, tengok-tengok. Okay, brother. Tarik tangan deh. Cabut benda tu. Oh, brother kita pakai topi, tak nampak muka dia.
Ya, brother Dan kita. Ya, tak nak sapa dah. Ya, brother kita dah sampai. 18 puasa. 18 puasa. Ya, akhirnya sampai juga. Sampai dah. Ya, orang kata dah 3 minit je tadi. Ya, selamat datang Bukit Redan melalui jalan Penyengat. Dah turun. Tu naik pula. Okay, sekarang pukul 8.45 kita dah sampai dekat dekat peak. So lepas ni kita akan turun ikut jalan trek biawak pula. Tapi trek biawak tu dia terus luncur. Tak tahulah lepas ke tak. Kita lihat sekejap dalam Kok dia kata dia nak turun track tu juga tu. Tak tahulah. Oh ya. Boleh. Dia tak berani lah. Boleh. Dia takut bini dia. Dia okey dia kata. Boleh. Air tolong. Okey. Semangat. Just macam Itu dia baikin dia tak nak jaga kau. Okey, rolling. Okay, sekarang pukul 9.3 minit. Kita dah rehat almost 15 minit ke atas. So now kita nak turun. Kita nak cari kopi. Kita akan ikut track. Tak tahu track mana ni. Boleh lah, track tu lah kita bawa. Okay, jom. Slow-slow. Ayuh Leha. Jom. Dah ada tenaga dah. Dah ada. Ni kita cari air. Kita turun track ni dah. Oh, 3 batang tu. Bagi tenaga. Kau ni. Oh, kau kiri. Kiri. Sebulan set-set ni. Kiri. Tracker. Jalan ni kena slow-slow lah. Tada! Inilah jalannya. Ha? Okey, akhirnya dia bersetuju untuk mengikut trek biawak. So tak apa, kita akan tolong Leha. Kita akan pastikan Leha selamat sampai ke bawah. Masuk aku lah, tolong. Ni kena pegang tali tu deh. Oh ni tadi. Tali tu. Ni tadi. Kuat. Aku 3-4 kali dah turun. Sampai kat batu tu rehat dulu. Okey, semalam kita naik ke Bewak, hari ni kita turun pula ke Bewak. Lagi aku bawa ke bukit ni.
Itu pasang. Salah potong tu. Oh, kalau naik kau ni deh. Aku naik kau ni pun leluh. Ha ha. Kira? Ha? Pegang set gitu bahaya. Apa you panggil bewok. Dia merangkak macam bewok nak naik. Kaki je kan? Yang ni sampai baju lah kot. Oh, steady brother kita. Melompat saudara kita. Tak dah aku nak ambil. Tu kanan tu pula ada simpang ke kiri. Kalau terus dia pergi ke lereng. Boleh terus ni tapi dia susul lereng bukit. Bahaya lah sikit. Bukan bahaya sikit, bahaya banyak. Terima kasih pada siapa-siapa yang buat ni. Memudahkan. Tu lah, straight. Ha, straight. Patah hati-hati depan tu dia lereng bukit. Kayu siapa dua tu, buanglah kayu tu. Yo, slow-slow. Ayo, blorak. Bye-bye sikit, orang klinik. Leng kanan. Ya, kanan. Oh. Aku tersalah bawa jalan dah. Dia sepatutnya lereng belah sana. Kita bawa lereng belah sini dah. Ni semua. Oi. Sabar. Ada batu kan? Dia naik. Salah buat jalan dah. Itu tempat askar buat latihan yang semalam yang ada tangga-tangga. Patut kita pergi kat ni dah yang tadi. Aku tersalah bawa jalan ni. Ha.
Tadi kita tutup dah. Okey, nak berehat tak? Okey, pun buka tirai ya. Mission complete. Alhamdulillah akhirnya kita dah sampai. Leha pun dah sampai tu ke bawah walaupun banyak kali terduduk bangun tapi tetap semangat. Sekarang pukul tak sampai ke 10 lagi. Boleh naik lagi ni. Okeylah kita nak Pok Din pun dah hypo. Kita nak cari kopi and roti canai. Jangan lupa yang belum follow Let's Cookie, subscribe and like and share. Okay, thank you. Okay, bagi sesiapa hikers yang baru nak berkecimpung dalam bidang hiking, nak Okay, naik Bukit Hidan, korang boleh tengoklah trek mana yang korang boleh dan suka. Banyak pasal tu saya ni. Ha. Sehat. T busy sangat bawa L. Ini halangan terakhir. Sabar, halangan terakhir dah ni. Nak bawa roti canai.